Alright geng, hari ni aku nak bawa satu pot Maggi Chow Sai dekat restoran Yunus kan, dekat Georgetown, dekat dengan Abu Silin. Apa yang aku order kat sini, ini dia punya signature. Yang aku order ni double Maggi dengan Nescafe Ice. Dekat sini selain pada Maggi, dia ada nasi goreng, ada Maggi goreng tom yum dengan roti john. Roti john yang sedap. Okay, inilah Uncle Yunus, anak-anak dia. Alright, yang mana belum pernah makan, apa boleh mai. Simple lah Maggi goreng dia. Okay, tak ada complicated, tak ada banyak-banyak sos, tak ada macam banyak-banyak sayur, toge pun tak ada. Dia kosong tapi dia punya spice tu sedap. Apa kena mai lah, bawa apa tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Maggi goreng lagi. Kalau apa rasa apa nak masak-masak, apa boleh minta sup kosong tom yum, letak dekat dalam Maggi ni. Sedap dia. Sedap. Inilah dia geng, sup kosong tom yum. Nak tambah pasal lagi, order penyup cas. Tak. Layan. Pak yang Maggi ni dah ada sebut kari. Ni kari. Pula kena dengan tom yum pula. Masak-masak pula. Masak pedas-pedas. Ayam ni.